Yang mana nak cari motor untuk masuk hutan? Hari ni saya nak tunjuk korang sebiji motor. Inilah dia, W Motor Hawk 200i. Enjin datang dengan 200cc satu silinder single overhead cam. Ada 5 speed. Saya bagi korang dengan dia punya bunyi Lampu depan LED, signal depan LED. Guys, nampak? Handguard dia ada lampu LED juga. Signal belakang LED, tapi sayangnya brake lampu belakang pakai Mento. Guys, saya tunjuk motor ni punya POV Motor ni memang agak tinggi juga, memang sangat tinggi. Ketinggian seat dia tinggi sebab dia kategori scramble kan. Okay, inilah dia punya POV. Saya cuba start motor. Tengok meter dia pakai digital meter. Sebelah sini ada boleh adjust lampu, ABS, signal, horn. Ini engine start off engine dengan start engine. Ini dia punya starter. Oh, ada satu lagi. Ini ada tempat charging type A. Fork depan pakai upside down fork. Okay, motor ni depan ada ABS. Saiz tayar 90 rim 19. Dia punya rim ni dia pakai LED guys. Depan belakang pun pakai LED. Saiz tayar belakang 110 90 rim 17. Sayangnya belakang tu dia tak ada ABS. Yang paling penting motor ni dia pakai rantai, dia bukan pakai CVT sebab scramble ni kalau dia pakai CVT saya boleh confirm dia berarti akan putus. Dekat belakang motor ni dia ada tempat letak barang lah. Okey, ini nampak, ini getah. Jadi ini kalau kita letak barang dekat belakang ni dia tak licin. Biasa orang dia letak tapak dekat sini, lepas tu atas tapak tu dia letak box ke letak barang supaya orang boleh masuk hutan, camping ke, nak pergi piknik boleh. Lepas tu dia ikat macam tu lah. Ini motor dia dah bagi dah ini. Oh, saya lupa sebut harga. Bulanan motor ni ikat 5 tahun dah. Bulanan anggaran dalam 300 lebih sikit, ikat 5 tahun. Kalau korang nak cuba muka kosong, kita boleh cuba lah muka kosong. Jadi kalau korang nak tengok motor ni depan mata, korang boleh datang dekat kedai motor saya, dekat Jalan Berserah, Kuantan, sebelah Public Bank. Guys, yang paling penting, kedai saya datang dengan pusat servis. Jadi kalau korang beli motor dengan saya, kalau korang tak minat motor ni, tak apa. Saya ada motor lain dekat saya punya kedai motor juga. Kalau korang nak tengok skuter ke, kapcai ke, ada. Datang je, kita jumpa nanti. See you guys.